Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Adam Mikael, wartawan Adika TV. Pada 18 April 2025, SK Sri Adika Raja telah mengadakan Majlis Persaraan Puan Rohimi binti Mat Rejab. Mari sama-sama kita saksikan. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama. Persaraan Puan Rohimi. Saya berterima kasih mengucapkan segini penghargaan dan terima kasih di atas perbuatan cemerlang yang telah dikembangkan secara umum kepada kerajaan. Bergetar jiwa menghadapi mimpi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Khalis Irsyad, wartawan Adika TV. Bersama saya pada hari ini, insan yang diraikan iaitu Puan Rohimi binti Mat Rejab. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rohimi. Terima kasih Cikgu kerana dapat meluangkan waktu bersama kami. Soalan saya, bolehkah Cikgu menceritakan sedikit pengalaman ketika Cikgu mengajar di SK Sri Adika Raja ini? Terima kasih. Sebenarnya banyak kenangan manis dan juga pengalaman yang tak dapat Cikgu lupakan semasa mengajar di sekolah ini. Sekolah ini merupakan sekolah yang paling lama Cikgu berkhidmat, iaitu sepanjang 18 tahun daripada 3/3 tahun perkhidmatan Cikgu. Jadi Cikgu mengajar kebanyakannya darjah 1. Daripada murid yang tak pandai baca, tak kenal huruf, sehinggalah murid itu berjaya membaca, menulis dan mengira dengan baik. Terima kasih Cikgu atas pengkongsian Cikgu. Kami kru Adika TV mendoakan agar Cikgu kekal bahagia dan ceria selalu. Sekian daripada saya, Khalis Irsyad, wartawan Adika TV, melaporkan untuk Adika TV. Adika TV, saluran berinformasi Adika nombor 1.